Okey, kembali semula. Okey, sekarang chapter 3 dah dapat. Bila kita bagi prompt tadi kan, ni kan prompt cantik. So, terus Notebook LM buatkan chapter 3. Okey? Boleh copy paste lah, masuk dalam kau punya Word document dan teruskanlah. Kalau rasa tak cukup detail, bincang balik dengan Gemini. Untuk buat yang lagi detail. Biasanya cadangan saya kalau nak bagi detail, biasanya kau bersection by section lah. 3.2, satu prompt, 3.3, satu prompt tu biasanya lah. Okey, selesai yang tu, senang. Okey, seterusnya, yang susah adalah kita nak minta dia buat ni guys. Bila dah chapter 3, dia kena ada orang kata research flowchart. Okey, research flowchart ni, kita minta juga prompt daripada Gemini supaya ni guys, prompt dia cantik. Okey. So kita katalah, okey, sekarang I need to draw the flowchart untuk chapter 3. Saya akan guna Canva dengan Google Drawing. Yang biasa macam itulah. Ikut korang lah nak guna apa kan. So, can you write a prompt for Notebook LM to give me a very detailed guide? Ni keyword dia. Kita nak minta Notebook LM bagi detailed guide untuk lukis flowchart tu. Make sure dia masukkan jenis shape yang kotak ke, bujur ke, arrow dan teks sebagainya. Ni prompt ni. Boleh kau macam ni je, bahasa Melayu pun okey prompt ni. Jadi, Gemini akan buatkan prompt untuk Notebook LM. So, Notebook LM bagi kita satu guide untuk buat flowchart. Ni power tau prompt ni. Okey, kau dapat prompt ni, kau copy lah. Bila copy prompt ni, kau pergi pada Notebook LM yang tadi, yang ada banyak chapter tu, banyak paper tu, letak dekat ruang chat ni bawah ni macam biasa. Ruang chat, lepas tu kau Ctrl V, prompt tu. So, nanti Notebook LM akan buatkan satu guide yang detail, macam mana kau buat research flowchart untuk kita punya chapter 3. Benda tu hebat tau. Okay, nanti akan dapat dia punya detail. Memang sangat detail lah. So, bila dah dapat research flowchart tu, dia punya detail, kau copy. Lepas ni kan, dapat ni kan. Yang ni guys. Ni. Ni best ni. So, tunjuklah nak kena guna oval ke, data ke, rectangle sebagainya kan. So, dapat yang ni dah siap. Kau copy. So, yang ni kita guna Gemini lagi sekali. Kita minta Gemini yang nano banana tahu tak? Yang gambar tu kan. So, kau kena pergi pada new chat. Jangan guna chat yang lama. Buka chat yang baru. Lepas tu kat Gemini, kau setting dekat plus ni. Kau setting sebagai create image. Ni. Sebab kita nak minta dia createkan kita punya flowchart. Macam mana rupa dia nanti? Create image. Okay, yang ni kau biar. Lepas tu kalau boleh model ni, kau bagilah yang pro je lah. Mula-mula. Pro. Lepas tu kau cakap, tolonglah please create the image of the flowchart based on the info below. Info daripada Notebook LM tu, kau ni, kau macam lah, kata please create the image of the flowchart based on the info below. Kau buka kata, kau paste yang guide tadi, kau tutup kata dan kau tekan submit lah. Okay, so Notebook LM, dia akan hasilkan, ni, dia akan buat ni, dia ambil masa sikit guys. Tapi, bila dia keluar rupa dia macam ni. Rupa dia quite nice lah. Sekejap macam ni rupa dia. Lebih kurang. Dia akan bagi kau satu macam flowchart, tapi bukannya flowchart. Kemungkinannya ada salah sikit lah. Tu biasalah AI kan. Kadang kat figure lah, kat tag. Jadi kau jangan hantar yang ni. Habis lah kalau kau hantar. Kau buat balik. Macam ni kan, apa benda ni kan. Ni masalah ni. Kalau examiner nampak, habis kau. So, kau buat balik. Kau tiru flowchart ni dalam Canva ataupun dalam Google Drawing. Kenapa kau kena tiru balik? Sebab nanti kau dapat kau punya yang kau boleh ubah. Nanti kalau kena tembak masa Viva ataupun proposal punya defend, kau boleh ubah ni. Ni sekarang tak boleh ubah ni, Pak. Dia jadi macam kejung gambar. Tu je. Dapat flowchart masuk dekat tesis kau. Jadi kau dapat dah orang kata flowchart dengan dia punya yang proper lah. Kalau kau nak summary ataupun orang kata introduction punya ayat dengan summary chapter 3, sama juga. Kau dah dapat ni. Sama juga. Kau akan minta kat Gemini, boleh tak buat prompt untuk summary dengan introduction chapter 3? Dapat prompt, kau masuk dekat bahagian ni juga. Nanti bahagian ni. Chat ni dapat lagi dia punya tulisan untuk introduction bab 3 dengan summary. Tengok flowchart sekejap. Ni. Dapat ni. Ni okey. Ni boleh jadi kau untuk punya guide lah. So, kalau kau perasan ada silap, ni arrow tak bersambung. Ni kau suka komen ni. Okay. Jadi boleh tiru ni. Guys, boleh tiru. Nampak? Dia siap ada dah decision punya making. So, copy lah, tiru dan simpan kau punya version untuk masa akan datang. Kalau kena repair, senang nak repair. Tu je. Okay? Buat macam tu je, settle buat 3. Okay guys, thank you.